Indonesia nampaknya tak duduk diam bila Malaysia dapat 0% tarif ekspor minyak sawit ke US. Sebab tu sekarang ni Jakarta dilaporkan sedang berusaha keras untuk runding rasmi dengan Washington supaya tarif sawit Indonesia tu pun boleh dikurangkan juga. Menurut Putu Juli Ardika, iaitu pemangku Ketua Pengarah Agra Industri dekat Kementerian Perindustrian Indonesia, rundingan ni masih lagi berjalan. Dan diorang juga berharap supaya dapat capai konsensus yang sama macam Malaysia. Katanya, kalaulah Malaysia boleh ekspor minyak sawit tanpa cukai, Indonesia pun patut diberikan peluang yang sama supaya kedua-dua negara ni boleh bersaing secara adil untuk masuk ke pasaran Amerika Syarikat. Dikatakan rundingan ni pun diketuai oleh Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi iaitu Erlangga Hartarto yang tegaskan kerajaan Indonesia sedang meneliti keputusan akhir tarif import bersama pejabat Wakil Perdagangan AS ataupun USTR. Sebab target Indonesia sebenarnya ialah mendapatkan pengecualian penuh iaitu 0% lah untuk beberapa komoditi utama macam minyak sawit, getah, koko, produk kayu. Memandangkan Malaysia pun dah berjaya untuk capai perjanjian ni dalam reciprocal trade yang baru-baru ni kita sign bersama dengan Amerika Syarikat. Malaysia dan Indonesia ni adalah pengeluar ekspor minyak sawit yang sangat besar dekat dunia. Jadi bila Malaysia berjaya dapat 0% tarif ekspor ke US di bawah perjanjian perdagangan timbal balik ataupun ART, Indonesia memang rasa sedikit pressure lah. Sebab kalau diorang tak dapat kadar tarif yang sama, produk sawit Malaysia ni of course akan jadi lebih kompetitif ataupun dengan kata mudah dia akan menjadi lebih murah dekat pasaran Amerika Syarikat. Jadi situasi ni kalau dibiarkan dia boleh mengubah keseimbangan pasaran iaitu Malaysia mungkin menguasai bahagian pasaran premium sementara Indonesia pula terpaksa bersaing pada margin tipis. Kalau tak dapat maksudnya Indonesia akan hilang kelebihan strategik dalam industri yang selama ni menjadi nadi ekspor dan juga sumber tukaran asing bagi negara diorang.